Satu fakta yang kita tak tahu, memang tak tahu. Ramai manusia tak tahu. Apa dia? Yang sakit tu manusia, jin setan tak sakit. Jin setan tu tuan-tuan lebih mudah diserang penyakit berbanding kita. Saya nak tanya lah, cuba jawab. Selama ni tuan-tuan ada ingatan tak jin setan tu ada sakit? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Hakikatnya jin dan setan tu satu makhluk yang mudah diserang penyakit. Sebab itu kalau kita simpan barang-barang itu termasuklah azimat yang dijaga jin dan setan. Ada didalangi oleh jin setan. Kalau jin setan itu sakit, kita sakit lah. Sebab itu diobat tak sembuh-sembuh. Contohnya lah ya, saya ingat saya merawat individu yang sakit bertahun. Sampai makan pun susah, duduk pun tak boleh, berbaring saja. Sebabnya apa? Kerana beramal dengan ayat 4. Salah seorangnya, seorang imam di sebuah masjid. Anak lelakinya itu orang kaya, ada title datuk. Dia kenal saya, dia minta saya ubatkan ayah. Bila sampai ke rumah itu, saya tanyalah anak dan isterinya, berapa lama Haji ni sakit macam ni? 2 tahun. Sakitnya tu makan biasa, tapi itulah asyik nak duduk sekejap, baring sekejap, duduk sekejap, baring sekejap. Anak-anaknya tu dudukkan sekejap je, 5 minit, 10 minit. Baringkan abah. Baring 5-10 minit, dudukkan abah. Penat lah. Asyik baring duduk, baring duduk. Memang luar biasa tuan-tuan. Kalau kita tengok, memang pelik. Badan macam biasa, makan boleh, tapi penyakitnya tu. Bila saya tanya, rupanya imam ni belajar ayat 4. Kata makcik ada selendang merah, ada itu ada. Kita ambil dia buang. Haji Mat Rostam, pembantu saya, mandikan dia 2 kali hari Jumaat petang, kedatangan saya pertama hari Sabtu dalam pukul 11 pagi. Petang itu tuan-tuan lagi itu meninggal. Saya yakin itu kesan daripada amalan ayat 4. Kerana amalan ayat 4 ni memang ayatnya ayat Quran tak ada masalah. Tapi yang menyebarkan amalan ini ada masalah. Dalam Islam ni tuan-tuan, amalan itu mesti betul daripada orang yang betul. Kalau amalan itu betul daripada orang yang tak betul, tak boleh. Maksud orang tak betul, orang yang sesat. Satu lagi, orang yang bukan Islam. Ini 2 golongan ini diistilahkan dalam surah Fatihah, Maghdub dan Dhalin. Maghdub itu orang-orang yang beragama lain, Kristian ke, Buddha ke, apa-apa. Maghdub, Yahudi. Dhalin, orang yang sesat. Orang Islam, walaupun Islam dia sesat, tak boleh. Walaupun amalannya betul. Dia hadiahkan kita kitab Al-Quran. Orang jahat ni, orang sesat, hadiahkan kita kitab Al-Quran. Quran kan bagus. Tak boleh tuan-tuan. Kita ambil Quran simpan, tak boleh. Kan timbul masalah, syaitan boleh ke berdekat dengan Quran? Jangan berdekat, baca pun boleh tuan-tuan. Lebih lancar dari kita. Ustaz Arwah, Ustaz Ismail Kamus, dia ngobat seorang pesakit di Taman Tun. Bila Ustaz Ismail Kamus baca ayat itu, dia baca juga di dalam tu. Apa saja yang Ustaz Ismail Kamus hafal, dibaca untuk merawat, jin tu baca. Sampai dah habis dah. Tak ada modal lagi nak dibaca. Jin tu cakap apa? Ustaz, ambil Quran, baca. Jadi itulah sebabnya kita jangan simpan barang-barang yang dianggap oleh masyarakat ke ada hikmah. Macam-macam 1001 macam. Mungkin tuan-tuan lebih banyak tahu. Tapi apa yang saya tahu itulah sebahagiannya